Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya Nur Adin Khairin binti Muhammad Hafizi. Kini saya berada di Dewan Al-Jazari Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Saya membawakan kepada anda liputan Minggu Transformasi Siswa Sesi 1 2026-2027. Untuk pengetahuan semua, Minggu Transformasi Siswa atau lebih dikenali sebagai MTS merupakan minggu yang diwujudkan khas untuk menyambut kehadiran para pelajar baru ke PSA. Minggu ini bukan sahaja memberi pendedahan mengenai kehidupan kampus, malah membantu pelajar mengenali sistem pembelajaran, kemudahan kampus serta membina keyakinan diri sebelum memulakan sesi akademik. Sepanjang MTS ini, pelajar mengikuti pelbagai program seperti Langkahku Bermula, My Next Road the Campus, Future Leader Discover, PSA Khususuri dan Pacu Potensi yang bertujuan membentuk mahasiswa yang berdaya saing, berkeyakinan dan mempunyai ciri-ciri kepimpinan. Selain itu, para pelajar turut mengikuti slot Dunia AI dan TVET, Global Talk Industry, Masih Ada Yang Sayang, Jom Sihat Jom Selamat, Badan Sihat Jiwa Cerdas serta Jaga Diri Jaga Kampus yang memberi pendedahan berkaitan industri, teknologi, kesihatan fizikal, keselamatan dan kesejahteraan mental. Sepanjang program berlangsung, pelajar baharu dilihat memberikan komitmen yang sangat baik dalam setiap aktiviti yang dijalankan. Mereka bukan sahaja berpeluang mengenali rakan-rakan baharu, malah dapat memperolehi pelbagai ilmu dan pengalaman yang berguna sebagai persediaan menghadapi alam pengajian tinggi. Para pelajar turut menghadiri sesi bersama jabatan masing-masing, semakan dokumen BHEP, pendaftaran co-curriculum, program pembangunan sosial serta pelbagai slot berkaitan kesejahteraan diri yang disediakan oleh pihak penganjur. Program-program yang dijalankan turut membantu pelajar meningkatkan kemahiran komunikasi, kepimpinan serta membina semangat kerjasama dalam kalangan mahasiswa. Baiklah, bersama saya pada hari ini ialah Teknologis Dr. Ahmad Aftas bin Azman, Timbalan Akademik Pengarah Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Apa khabar Tuan? Alhamdulillah sihat. Baiklah, Tuan, apakah perasaan Tuan apabila dapat bersama-sama pelajar baru di Majlis Penuntut MTS pada hari ini? Okay, Alhamdulillah saya rasa amat berbangga, bertuah kerana dapat bersama-samalah dengan pelajar-pelajar kita pada hari ini. Dan saya tengok pelajar-pelajar kita pada hari ini pun begitu ceria dan bersemangatlah untuk menjalankan permulaan kuliah di mereka pada semester ini. Baiklah, apakah harapan Tuan kepada pelajar baharu PSA? Ialah menjadi harapan saya dan juga pihak pengurusan agar pelajar di sini dapat sesuaikan diri untuk belajar di sini selama 3 tahun untuk diploma ini. InsyaAllah kita doakanlah mereka sesama berjaya dan kita berharap mereka dapat berdikari selain dapat menimba ilmu lah dan bergaul sesama para pelajar semasa mereka berada di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ini. Baiklah, terima kasih Tuan kerana meluangkan masa bersama kami di PSA TV. Baiklah, bersama saya sekarang ialah Syed selaku pengarah program Majlis Transformasi Siswa Sesi 1 2026-2027. Apa khabar? Alhamdulillah, sihat. Apakah cabaran yang dihadapi dalam membantu melancarkan MTS pada kali ini? Antara cabaran utama kali ini, kita menerima pelajar pada kali ini seramai 2,000 lebih. Dan cabaran utama dia adalah kita kena asingkan kepada 2 tempat. Itu yang paling besarlah cabaran dia. Satu lagi, apakah pesanan Syed kepada pelajar baharu yang baru memulakan kehidupan sebagai mahasiswa PSA? Okey, pesanan saya untuk pelajar baru, ingat pesanan mak ayah, apa yang dipesan untuk di tempat belajar, solat jangan tinggal dan cari kawan yang baik-baik. Itu sahaja. Terima kasih kerana sudi berkongsi pandangan bersama kami. Dan bersama saya sekarang ialah Maiza, salah seorang pelajar PSA. Hai, apa khabar? Khabar baik. Dari jabatan mana dan dari asal mana? Saya dari Kejuruteraan Awam, asal dari Setapak. Ya.
Apakah perasaan Maiza apabila pertama kali menjejakkan kaki ke Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah? Perasaan saya sejak bila saya jejak dekat kaki PSA ni, perasaan saya nak untuk berusaha dan untuk memajukan diri sangat tinggi until it's off the chart. Semenjak dari dulu saya tak ada confidence sangat dengan kehidupan saya. Bila saya nak jejak kaki di PSA, saya macam nak berubah untuk bersungguh-sungguh supaya saya berusaha lagi dan memajukan kehidupan saya. Terima kasih kepada Maiza kerana sudi bersama kami. Hai, apa khabar? Nama awak apa? Dari jabatan mana dan asal mana? Nama saya Arul, saya dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik. Mula pengajian dalam Kejuruteraan Elektronik. Saya asal Perak, duduk Kelang. Nama awak apa? Dari jabatan mana dan asal mana? Nama saya Muhammad Kushairi. Saya juga dari Jabatan Kejuruteraan Elektrik, mengambil kos kawalan otomasi. Asal Negeri Sembilan tapi menetap di Ampang. Apakah harapan awak sepanjang bergelar mahasiswa PSA? Saya ada impikan harapan yang sangat tinggi lah. Saya ingin banggakan mak bapak saya dengan Politeknik ini. Saya harap boleh dapat AKJ setiap SEM, AKJ pointer 4.0 setiap SEM. Lepas tu boleh wakil Politeknik lah. Boleh wakil Politeknik dalam bidang sukan yang saya suka, dan menang apa semua dan banggakan nama PSA dan nama baik PSA ini. Yang sama, apakah harapan awak sepanjang bergelar mahasiswa PSA? First and foremost, mestilah kita nak banggakan mak bapak kita. Betul tak warga PSA? Lagi satu, saya juga nak macam memberi ini sebagai peluang lah untuk saya memperbaiki diri kan. Saya juga mengharapkan masa saya di PSA ini untuk saya elevate diri saya untuk mencapai potensi saya yang lebih baik lagi. Terima kasih kepada saudara kerana sudi bersama kami. Secara keseluruhannya, program pada hari ini berlangsung dengan penuh semangat dan menjadi permulaan yang baik buat para pelajar baharu di Politeknik Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah. Semoga program yang dijalankan sepanjang minggu ini dapat memberi manfaat kepada para pelajar baharu dan menjadi permulaan yang baik dalam perjalanan mereka di sini. Saya berharap agar program ini dapat memberikan pengalaman yang bermakna kepada semua pelajar baru yang hadir pada hari ini. Saya Nur Adin Karim binti Muhammad Hafizi melaporkan untuk PSA TV. Sekian, terima kasih.